Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua. Kembali lagi di channel Kisah Alam Maya. Harap kepada pendengar semua dalam keadaan baik dan juga dipermudahkan segala urusan. Jadi, seperti biasa, pada video kali ini kita akan kongsikan cerita mengenai tulang tiga. Sebelum kita nak teruskan cerita ni, terima kasih kepada yang telah subscribe channel Kisah Alam Maya. Dan kepada yang baru saja hadir di channel ni, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan tekan butang loceng di bawah untuk dapatkan notification untuk update video-video terbaru nanti. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan dengan cerita tulang tiga. Orang dulu-dulu percaya ada benda yang kita tak boleh sentuh walau benda tu dah lama ditinggalkan. Terutamanya kalau jumpa di hutan, dalam tanah lama, atau atas tapak rumah yang dah roboh. Dulu orang tua aku pernah pesan, kalau jumpa tulang bertiga, jangan dikacau. Itu tulang yang tak sempat berehat. Tapi biasalah, anak muda zaman sekarang pantang ditegar. Semakin dilarang, semakin mereka cari. Cerita ni pasal seorang pemuda, nama dia Hafiz. Baru habis belajar dari kota, balik ke kampung sebab mak ayah dah tua. Di kampung dia, kampung kecil dalam daerah pedalaman. Ada sungai, ada hutan belantara. Dan paling penting, ada satu tapak rumah lama yang orang kampung tak berani lalu waktu malam. Rumah tu orang panggil rumah telaga mati. Dah roboh sejak tahun 80-an. Kata orang, dulu rumah tu milik seorang bidan tua, Mak Endut. Tapi lepas satu kejadian, rumah tu terbakar tiba-tiba. Mayat Mak Endut tak pernah dijumpai. Yang tinggal cuma telaga dan 3 batang tulang tertanam rapat dekat bawah tangga rumah tu. Hafiz ni jenis keras kepala. Bila dengar cerita tu, dia gelak. Alah, tulang je pun, mesti tulang ayam. Tapi orang tua-tua kat kampung semua diam. Tak seorang pun nak balas. Malam tu juga Hafiz ajak kawan dia, Lan dan Mi, pergi ke tapak rumah telaga mati. Mereka bawa cangkul, lampu suluh dan semangat berani mati. Niat Hafiz nak gali dan buktikan konon orang kampung cuma takut benda karut. Sampai saja ke tapak rumah tu, suasana berubah. Angin diam. Bunyi cengkerik tak kedengaran. Telaga lama tu masih ada, penuh dengan daun mati dan lumpur hitam. Mereka gali bawah tangga rumah yang dah jadi timbunan kayu reput. Tak lama, Mia jerit, "Weh, ni tulang ke?" 3 batang tulang tertanam dalam bentuk segitiga. Bukan tulang haiwan. Tak panjang sangat, tapi cukup buat rasa seram meremang naik ke tengkuk. Lan nak berhenti. Tapi Hafiz cakap, kita bawa balik simpan. Esok aku tanya cikgu biologi dia. Dia bungkus tulang tu dalam kain guni dan simpan dalam stor belakang rumah. Malam tu juga Hafiz mimpi. Dia nampak seorang perempuan tua, rambut mengurai sampai ke tanah. Wajah dia tak nampak jelas, tapi mata dia putih, tak ada biji mata. Perempuan tu berdiri betul-betul depan telaga. Suara dia halus tapi menyakitkan telinga. "Kau ambil, kau pulang. Kalau tidak, 3 nyawa jadi korban." Hafiz terbangun, badan berpeluh. Tapi dia masih anggap tu cuma mimpi. Sampai pagi tu Mi tak bangun dari tidur. Badan dia sejuk, mata terbeliak. Doktor kata serangan jantung. Tapi Mi baru 25 tahun, sihat. Hari kedua Lan hilang. Jumpa dia 2 hari lepas tu terapung dalam sungai. Tangan dia pegang cebisan kain guni. Hari ketiga, Hafiz mula dengar suara. Bukan suara orang. Suara dari telaga. Setiap malam, makin kuat. "Pulang, pulang. Pulangkan." Hafiz dah tak tahan. Dia ambil tulang tu terus pergi ke tapak rumah lama tu. Dia gali semula lubang yang sama, letak balik tulang-tulang tu. Tapi suara tu tak hilang. Sebaliknya dia terdengar gelak kecil. Suara perempuan tua. "2 dah, aku ambil. 1 lagi, biar simpan." Malam tu Hafiz tak tidur. Dia berdiri depan cermin, dan dalam pantulan tu dia nampak perempuan tua berdiri di belakang dia. Tapi bila dia pusing, tak ada siapa. Tapi cermin tu masih tunjuk perempuan tu berdiri di belakang. Makin dekat. Esoknya, Hafiz tak keluar bilik. Orang kampung jumpa dia duduk atas lantai, tak bergerak. Mata terbeliak, lidah terjulur,
Dalam genggaman tangan dia ada sutas rambut panjang dan 3 batang tulang kecil. Sejak hari itu, rumah Hafiz ditinggalkan. Orang kampung tutup semula telaga tu dengan simen dan pagar besi. Tapi, kadang-kadang, malam-malam, orang masih dengar bunyi cangkul dan suara mengilai dari arah telaga. Orang tua-tua pun tak berani lalu dan budak-budak sejak tu semua dah diajar. Kalau jumpa tulang 3, jangan disentuh. Itu tulang yang tak sempat berehat. Ni kisah kedua tentang kerusi panjang Wak Lijah. Satu kat hujung kampung dekat simpang 3 jalan lama yang dah tak digunakan, ada sebuah rumah kayu beratap nipah. Rumah tu milik seorang perempuan tua yang orang kampung panggil Wak Lijah. Sejak zaman aku kecil, rumah tu dah sunyi, tak berlampu, tak berbunyi. Tapi peliknya, kerusi panjang depan rumah tu sentiasa bersih. Kerusi itu jenis lama, kayu cengal hitam, panjang cukup untuk baring. Kadang orang kampung lalu waktu siang nampak macam baru disapu. Tak berdebu, tak ada daun gugur. Tapi tak ada siapa yang jaga. Wak Lijah dah lama tak keluar rumah. Dulu masa muda, Wak Lijah ni bidan kampung. Orang kata tangan dia lembut, suara dia tenang. Tapi lepas satu kejadian pelik, masa dia sambut kelahiran anak pasangan dari kampung seberang, hidup Wak Lijah berubah. Anak yang dilahirkan malam tu tak menangis, tapi matanya terbuka luas, pandang siling, bibirnya senyum. Wak Lijah tak benarkan sesiapa pegang budak tu. Katanya, dia belum lengkap. Jangan kacau. Tak sampai seminggu, budak tu hilang. Ibu bapa dia pindah senyap-senyap. Rumah dia lama ditinggalkan macam tu je. Sejak malam tu, Wak Lijah tak lagi sambut kelahiran. Dia jadi pendiam. Cuma duduk atas kerusi panjang tu, malam-malam dari maghrib sampai subuh. Orang kampung yang lalu, waktu malam kadang nampak dia duduk memandang jalan. Tapi anehnya, tak pernah nampak kaki dia jejak tanah. Kerusi tu macam terapung sikit. Macam tak betul-betul sentuh bumi. Yang lebih seram, sesiapa yang cuba duduk atas kerusi tu, walau waktu siang, akan jatuh sakit. Demam tak kebal, mimpi buruk, suara dalam telinga. Pernah sekali budak kampung si Azwan cabar-cabar duduk atas kerusi tu. Katanya berani. Esoknya, mata Azwan jadi buta sebelah. Doktor tak tahu punca. Pernah juga ada orang luar kampung datang, penyelidik. Katanya nak kaji struktur kayu lama. Dia ketuk-ketuk kerusi tu ambil gambar. Tak sampai 3 hari, dia hilang. Kereta dia dijumpai dekat hujung simpang. Pintu terbuka, tapi tak ada jejak. Yang tinggal cuma kamera. Dalamnya, gambar terakhir menunjukkan Wak Lijah duduk atas kerusi sambil mendongak, senyum, dan ada bayang hitam panjang berdiri di belakangnya. Orang kampung buat mesyuarat. Mereka minta Tok Imam dan 2 orang tua panggil orang dari luar, seorang ustaz tua dari Hulu Pahang. Ustaz tu datang waktu senja. Ya, dia tak terus ke rumah Wak Lijah. Dia berdiri jauh dan baca-baca ayat. Lepas tu dia cakap, kerusi itu bukan untuk manusia. Itu tempat rehat bagi yang tak pernah mati. Tok Imam tanya, boleh buang? Ustaz tu geleng. Katanya, kerusi itu bukan dibina. Ia muncul. Dan setiap malam bulan gelap, akan ada sesuatu duduk di situ. Bukan Wak Lijah. Malam-malam yang kau nampak tu bukan dia. Wak Lijah dah lama pergi, tapi dia tak sempat baring, kata ustaz tu. Mereka tinggalkan rumah tu, kerusi tak diusik. Ustaz tu hanya pagar keliling tanah tu, dengan garam, dengan limau, dengan ayat yang tak disebutkan namanya. Sampai hari ini rumah tu masih ada. Kerusi tu masih di situ. Dan orang tua-tua selalu pesan, kalau kau jalan malam dan nampak perempuan tua duduk atas kerusi panjang, jangan sapa, jangan hampiri, dan jangan pandang bawah kerusi. Sebab ada tangan yang sedang memegang kakinya, supaya dia tak bangun.